Malaysia melakar sejarah baharu tenaga boleh diperbaharui dengan bermulanya pembinaan projek solar skala besar Bestari berkapasiti 300 MWAC di Bestari Jaya, Kuala Selangor. Projek di bawah program LSS5 ini dijangka menyumbang kepada sasaran nasional mencapai 40% kapasiti tenaga boleh diperbaharui menjelang 2035. Projek ini dianugerahkan kepada Bestari Solar Sendirian Berhad, konsortium yang diterajui Edra Power Holdings, Worldwide Holdings dan Rotaka Engineering menggabungkan kepakaran tenaga bersih antarabangsa dengan kejuruteraan tempatan. Edra, anak syarikat CGN Energy International dari China, merupakan antara kumpulan tenaga bersih terkemuka dunia dengan portfolio nuklear, solar dan angin. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menegaskan projek ini bukan sahaja menyokong peralihan tenaga negara, malah memperkukuh ekonomi hijau Selangor dan daya tahan tenaga masa depan. Menurut pengerusi CGNEI, Zhang Chow Chun, projek terapung ini menuntut keperluan teknikal unik termasuk sistem penambatan di atas permukaan air. Dengan kapasiti terpasang 460 megawatt-P, projek ini dijangka menjana 640,000 megawatt-hour tenaga bersih setiap tahun, cukup untuk membekalkan lebih 150,000 isi rumah serta mengurangkan pelepasan karbon negara.